Itu sebenarnya sokongan yang diperlukan oleh tuanku untuk dia fight benda ni lagi. Sebab dia bukan buat untuk diri dia. Bukan dia buat untuk Johor saja. Untuk Malaysia bang. Saya boleh jamin tuanku tak akan give up. Dia akan teruskan bang. Sebab dia tahu apa agenda dia bang. Tuanku ni kalau pada saya, lagi orang kecam, lagi dia suka. Macam Liga Perdana tu dikembalikan bang. Dikembalikan dengan satu model yang mana dekat situ adalah 100% adalah lokal. Kalau ada pun mungkin 1-2 saja import, pada saya memadai bang. Untuk merancakkan. Jadi apa yang PFM boleh buat untuk mereka ni? Takkan PFM ni hanya tertumpu kepada pemain profesional yang sedang bermain yang aktif. Kalau itu function dia, pada saya tak ada guna persatuan pemain ni. Okey, kalau tadi kita dah cerita tentang perjalanan perniagaan, tadi kita boleh cakapkan sebagai segmen lembut kita. Segmen lembut. Ni kita nak masuk panas sikit. First kali, tadi abang memang cakap lah, selepas karier main bola, abang mungkin kurang mengikuti. Tapi sebab ini sekarang ni, isu ni dah jadi isu nasional. Pemalsuan dokumen. Seolah-olah kita ni macam buat satu jenayah, nak menang, cara tipu. Jadi pandangan orang kat kita ni macam banyak yang negatif. Dan yang mengejutkan juga sebenarnya, banyak kecaman tu datang dari dalam sendiri, daripada orang kita sendiri. Abang sendiri melihat isu ni macam mana? Kalau peribadi abang, isu ni sebenarnya pemalsuan dokumen, FAM, FIFA, TMJ, 3 yang selalu disebut. Pada abang, siapa yang perlu bertanggungjawab lebih sebenarnya dalam hal ni? Okey bang, ini pandangan secara peribadi saya bang. Lagi satu macam awak cakap, pendekatan saya atau keterlibatan saya dalam bola sepak selepas saya besar. Saya ingat dah 8 tahun bang. Saya memang tak aktif langsung dengan bola sepak. Tapi kadang-kadang isu ni bila timbul, bila saya pergi jumpa orang dekat padang bola, diorang akan bertanya saya, parents, jurulatih grassroots akan tanya pandangan. Jadi balik, saya akan check. Baru saya akan check. Okay, apa isu terkini, apa feedback daripada orang. Dan apa yang orang cakap, saya cuba fikirkan secara positif dan negatifnya based on pengalaman saya dahulu. Sebab saya pernah lama daripada umur 15, saya dah duduk dalam program Harimau Muda. Sampailah saya bersara. Saya dah pergi banyak pasukan daripada utara, timur, selatan, Sabah, Sarawak saya dah pergi. Jadi budaya tu saya kenal. Dan proses tu semua sama. Okey, untuk isu yang macam ni bang, daripada masa saya main sampai saya retire, tak ada apa-apa pembaharuan. Tak ada apa-apa yang drastik macam apa yang jadi sekarang. Dan macam mana yang semua orang tahu, perkara-perkara baru yang drastik, yang orang kata wow lah, timbul lepas ada yang JDT, penglibatan TMJ. Jadi pada pandangan saya, selepas apa yang dibuat oleh TMJ dekat Johor menjadi, dan proses tu dibawa kepada PFM, pada FM untuk pembangunan, terutama fokus kepada pasukan nasional lah. Dekat sini kita jelas bang, bukan kata nak cakap segala apa yang dibuat sebab benefit kepada Johor, tapi benda tu memang berlaku. Sebab bila impact kepada satu klub dekat Malaysia ni baik, kebanyakan pemain kebangsaan akan datang daripada klub tersebut. Takkan kita nak ambil kelab bawahan pula. Tapi kalau ada 1-2 pemain yang betul-betul berkualiti, mungkin akan dipanggil, tapi tak semestinya melekat. Sebab perbezaan cara latihan ataupun permainan. Bila perkara ni berlaku, mungkin bila tuanku dah cuba beberapa kali ke ACL, kualiti pemain yang dia ada dan juga jumlah pemain import tu masih tak mencukupi. Apa yang boleh dibuat adalah dengan memiliki pemain utilisasi melalui pasukan kebangsaan. Dengan kerjasama daripada kerajaan persekutuan lah. Dia melibatkan perkara tu. Sebab dia memerlukan kelulusan daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Sebab kita pun tak pernah tahu bang. Betul. Saya pun tak pernah terfikir
apa yang sekarang dicadangkan oleh TMJ ni berkaitan player naturalisasi. Kita ingat dulu kalau contoh macam Indonesia apa semua yang kita tahu sebab Mat Saleh banyak kat Indonesia, ada kahwin dengan orang Indonesia. Betul. Jadi automatik dia rasa, rupanya tidak. Jadi isunya sekarang dahulu dia orang dah lama pun bang, negara-negara lain ni, negara-negara jiran Singapura, Thailand, Indonesia menggunakan naturalisasi pemain ni. Jadi macam mana proses kita tak boleh tahu sehingga terjadinya kepada pasukan kebangsaan sekarang. Yang saya difahamkan melalui media sosial lah bang. Okay. Sebab saya tak terlibat secara terus dalam proses ataupun operasi. Perkara ni dibantu, diurus oleh Tengku Mahkota Johor. Jadi bila sekarang berlakunya, benda ni tak terjadi, tak terbunyi pun bang, bila belum timbul isu orang kata forgery, pemalsuan ni. Sebelum tu semua nampak kata bagus apa semua, cuma ada persoalannya dulu, orang pertikaikan apa kesan kepada bakat muda tempatan Liga Bola Sepak awalnya, pada awal. Sebab bila ada kemunculan ramai kotak-kotak import ni, kesan dia kepada situ. Jadi dekat sini pun saya rasa, saya akan tegur secara terus abang. Macam FAM sekalipun atau MFL, diorang juga perlu kaji balik perkara ni. Kenapa Liga Perdana dikeluarkan? Pada saya nama tu tak perlu tukar pun. Cuma pembaharuan perlu dibawa. Okey, bila jadi isu kepada pemalsuan dokumen ni berlaku, atas sebab apa bang? Atas sebab apa saya tanya awak? Kenapa isu ni timbul? Sebab Malaysia menang ni bang. Kalau Malaysia kalah bang, lawan 3 game sebelum ni, timbul tak isu ni? Yeah. Mungkin tak timbul. Yang akan datang adalah cacian dan makian juga. Menang pun kau caci, kalah pun kau caci. Apa sebenarnya yang diorang nak ni? Pada saya simple. Kalau kita tak boleh menyumbang, baik kita duduk diam je bang. Tapi kalau kita tak boleh menyumbang, kita bagi satu cadangan yang baik. Ataupun kalau kata kita nak orang kata menegur dengan cara yang baik. Timbulkan satu persoalan bang, bukan satu tuduhan. Sebab kita tak tahu pun kesahihan sesuatu perkara tu untuk kita menghakimi orang tu. Contoh macam kes abang cakap ni kan. Sekarang sampai tahap mana bang kes dia? Yang abang tahu. Sekarang FIFA dah jatuhkan hukuman pembatalan kemenangan Malaysia 3 persahabatan sebab menggunakan pemain-pemain yang dikatakan tak sah. Okey, ini perkara ni kita dah agak pun akan berlaku. Bila kes ni dikatakan berlaku, pemain yang tak layak bermain dalam perlawanan tersebut, automatik kekalahan 3 mata lah akan diberikan. Tapi apa feedback daripada tuanku sendiri? Apa yang dia maklum pada kita, dia akan bawa perkara ni sampai ke KAS, Timbang Antara Sukan Antarabangsa, untuk mendapat penjelasan kenapa kelulusan awal diberi oleh FIFA sebelum 3 game ni berlaku. Dan bila kemenangan diperoleh oleh Malaysia, timbul isu pemalsuan dokumen. Okay, sekarang ni saya tengok banyak terarah kepada FAM dan juga TMJ. Betul. Oleh FIFA. Jadi ada something yang kita tak tahu yang dipertahankan. Kalau benda macam secara jelasnya, nyatanya FIFA dah luluskan dah pun documentation tu. Sebab tu mereka boleh bermain. Kalau tak diluluskan sebelum perlawanan pun dah tak boleh main. Jadi sekarang bila timbul isu ni, mungkin perkara tu yang TMJ tuanku nakkan penjelasan daripada FIFA. Diluluskan oleh siapa? Kenapa diluluskan? Atas sebab apa? Dan sekarang dikatakan perkara tu dokumen palsu. Atas sebab apa? Jadi contoh macam saya bang. Jangan cerita pasal sebab tuanku berduit. Kalau tak berduit sekalipun, kita mesti nak tahu bang. Sebab apa saya dituduh bersalah? Kalau saya tak dapat satu jawapan yang baik, saya takkan berpuas hati bang. Biarpun kita habis duit, tapi saya berpuas hati dengan jawapan tu, saya boleh akan duduk tenang. Itu mungkin perkara yang sedang dilakukan oleh tuanku untuk mendapatkan orang kata keadilan. Sebab yang buat, kita tahu idea tu kebanyakan maklum daripada yang amat mulia tuanku. Tetapi yang melaksanakan siapa? Bukan tuanku sendiri yang hantar benda tu, yang buat benda tu, dokumentasi. Jadi mungkin ada perkara yang
tidak di dalam pengetahuan tuanku. Itu yang sedang dilakukan saya rasa untuk mendapatkan keputusan, terutamanya penerangan daripada FIFA. Atas sebab apa? Macam sekarang penolakan mata telah dilakukan. Okey. Tak silap saya pun mereka ada kemukakan untuk minta penerangan atas sebab apa. Jadi untuk isu ni macam saya cakap, kita boleh cakap apa, kebanyakan orang pun cakap sebab tuanku kerabat dan dia juga pemangku Sultan Johor. Tetapi tuanku juga manusia biasa bang. Dia juga ada perasaan. Saya tanya awak bang, berapa ramai orang kat Malaysia yang sanggup keluarkan duit sendiri untuk bola sepak bang? Selain orang politik. Ya, kalau keluar untuk skala kecil-kecilan tu ada lah. Tapi untuk national ni sebanyak itu saya rasa memang TMJ je yang sanggup. Saya tanya awak Kedah, apa jadi yang Kedah? Bukan orang biasa-biasa yang involve dekat sana. Jadi pada saya, kalau tanya pandangan saya, tak adil untuk kita menghakimi seseorang di ataskan sebab satu kesalahan yang pada saya benda tu belum muktamad lagi. Mungkin ada pendakwaan, tapi kes masih berlangsung. Kenapa kita tak bagi ruang ataupun semangat kepada dia? Contoh bang, saya tanya awak kalau kena pada diri awak sendiri, apa akan adik-beradik awak akan buat sepatutnya yang terdekat? Mesti bagi sokongan. Takkan dia orang tocil lagi. Itu sebenarnya sokongan yang diperlukan oleh tuanku. Untuk dia fight benda ni lagi. Sebab dia bukan buat untuk diri dia. Bukan dia buat untuk Johor saja. Untuk Malaysia bang. Jadi impact dia nanti, baru saya rasa sekarang ni, bila dah sampai berapa bulan lepas kes ni, baru timbul isu macam mana, apa yang akan terjadi pada akar umbi apa semua. Sepatut benda ni, bila dah bunyi kes tu jadi macam tu, benda tu dah dibincangkan dah. Pasal akar umbi, pasal pengurusan. Kalau macam abang cakap tadi lah, saya balik kan. Lepas banyak benda yang selama ni, bila tak ada isu, orang puji lah. Bila ada sekali macam ni, terus orang cakap yang buruk-buruk, revolusi ni gagal, walaupun belum dapat keputusan finalnya. Abang pun sendiri cakap tadi, TMJ pun manusia ada perasaan kan. Jadi, abang cakap tak adil juga. Kalaulah kita kat tempat dia tu, kat tempat tuanku kan, rasa macam patut ke diteruskan lagi usaha untuk bantu national lagi. Sebab kalau ikutkan, tuanku pun tak ada apa kepentingan sebenarnya. Kalau tak bantu pun tak apa. Tapi dia nak bantu, tapi akhirnya seolah-olah kita mengecam dia balik. Kalau tanya saya jujur abang kalau orang lain ataupun saya sendiri, saya rasa pun saya akan surrender lah. Tapi tuanku ni dia berbeza. Macam kita tahu, latar belakang dia walaupun dia seorang kerabat, dia adalah seorang askar. Dia habis pelatihan tu. Sebab tu berbeza karakter dia bang. Dengan karakter mungkin kerabat lain, mungkin atau orang lain. Dia seorang fighter bang. Seorang leader yang saya pernah duduk bawah dia, walaupun tak lama bang, tapi saya mengikuti sebab kawan-kawan saya kat sana, dia sentiasa maklum pada kita apa yang berlaku. Saya boleh jamin tuanku tak akan give up. Dia akan teruskan bang. Sebab dia tahu apa agenda dia bang. Tuanku ni kalau pada saya, lagi orang kecam, lagi dia suka. Sebab apa bang? Sebab orang lain tak boleh buat apa yang dia boleh buat. Orang ni takkan kecam bang kalau dia tak ada rasa sakit hati. Orang Melayu kita kan, kalau tak ada dengki bukan kita tu nama dia. Jadi problem dia itulah bang. Kalau kata boleh tukar, kita tukar lah bang. Sementara masih ada peluang ni orang kata. Bila saya cakap masih ada peluang ni, masih hidup bila. Sebab zaman sekarang ni mudah. Dengan ada media sosial apa semua, senang. Kita nak bercakap ke apa ke. Jadi dekat situ tanpa segan silu, tanpa rasa hormat tu hilang. Tapi macam saya cakap, kebanyakan dia orang ni yang komplain, yang komen apa semua, diorang tak berfikir panjang. Senang cakap diorang ni tak educated lah. Ditambah pula dengan ada masalah dengki, iri hati. Kalau awak tanya saya lah bang, macam saya pun saya tak belajar tinggi bang. Saya sampai SPM, sepatut saya sambung belajar, tapi sebab nak main bola, saya teruskan dengan bola, saya tak sambung belajar.
Daripada pengalaman yang ada, bila ada satu masalah, boleh tak kita fikir positifnya dulu? Kenapa benda ni jadi? Atas sebab apa? Kenapa dia buat macam ni? Bila kita dah pergi positifnya kenapa, kita tak ada jawapan, kita tanya persoalan pada dia, kenapa dia buat macam ni? Atas sebab apa? Jadi kita boleh timbulkan persoalan, tapi kita tak boleh timbulkan tuduhan. Sebab kita tak tahu kesahihan dia, bang. Kalau kita dah contoh, kalau kata kita simpan sendiri tak apa, sangkaan tu. Tapi kalau saya dah cerita pada orang lain, bang, dah jadi fitnah. Jadi, pada pandangan saya, kalau kata setakat yang saya kenal, tuanku, dia takkan give up. Dia akan teruskan dengan perancangan dia. Awak boleh tanya, bang, awak pernah dengar tak tim-tim lain? Sekarang, season belum habis lagi, saya rasa. Sebab saya tak ikut. Halfway. Tapi tuanku dah cerita tahun depan apa dia akan buat, berapa pemain yang akan datang. Maksud dia sentiasa ada perancangan, bang. Walaupun macam awak cakap, tak ada kepentingan pada diri dia. Tapi tuanku adalah seorang pemimpin. Dia membawa nama Johor Darul Takzim, bukan dia membawa nama tuanku Ismail. Jadi dia ada vision dan dia jelas. Dan dia ada tim yang baik, bang. Kalau dekat Malaysia ada kualiti pemimpin-pemimpin yang boleh bersama dia, saya rasa ada dalam skuad dia. Tapi kebanyakan semua yang dibawa daripada mana? Daripada luar. Saya nak petik national coach Peter Klamoski, dia pernah cakap dalam PC, dia kata kalau tak ada TMJ, bola sepak dah lama berkubur dah. Okey, kita bayangkan sekarang ramai yang letak kesalahan ni dekat tuanku TMJ. And kalaulah apa yang diorang minta ni macam minta TMJ berundur ke apa, siapa nak ganti tempat ni? Ada ke orang yang layak untuk duduk di tempat dia membantu pasukan kebangsaan pada abang? Secara jujur saya tak nampak, bang. Saya tak nampak. Sebab nak duduk dekat satu seat bola sepak ni, kau boleh tengok daripada dulu sampai sekarang, presiden adalah datang daripada kerabat. Bila revolusi, tuanku sahaja yang duduk as a presiden adalah orang kebanyakan. Maksud saya Tan Sri Ahmidin lah. Di mana tuanku memberi kepercayaan. Sebab, saya cakap, bang, tuanku tak boleh bagi komitmen untuk dekat situ, dan untuk dia berlaku adil, dia duduk dekat posisi yang sepatutnya. Sebagai dia adalah pemilik kelab Johor Darul Takzim. Kita kena sentiasa timbulkan persoalan tu, bang. Sebab ini pada saya adalah pemikiran korporat. Tak nak ada interest of conflict. Benda ni kita kena perlu dapat pendapat daripada peguam. In case perkara terjadi, apa impact dia kepada dia, apa impact dia kepada persatuan, dan apa pandangan umum. Benda ni semua dia ambil kira, bang. Sebab tu, apa position tuanku sekarang? Dia duduk paling the best. Selepas dia susun semua, dia rasa apa yang disusun pada track dia, tak silap saya, tuanku sebagai penasihat. Dia offer diri untuk membantu. Yes. Jadi, penasihat dengan menggunakan wang sendiri juga, bang, tak silap saya kan. Saya rasa tak ada orang yang boleh buat benda tu, bang. Buang duit tanpa ada pulangan. Tapi ada something yang disusun dekat situ. Dan kalau macam saya, cuba kita fikir balik. Ini kalau pemikiran saya lah, bang. Sebab personally, dengan adanya tuanku, daripada Johor, kelab dia, tuanku bawa revolusi tu kepada FM. Sekarang tak timbul lagi cerita pasal akak umbi. Macam mana pelibatan tuanku yang boleh digunakan di dalam akak umbi. Ni bila kita cerita pasal akak umbi ni bukan satu persatuan tu, bang. Kita cerita pasal 14 negeri lah yang ada kat Malaysia ni. Macam kita tahu baru ni, tuanku ada buka satu cerita, dia dedahkan kepada umum, yang mana ada FA directly jumpa pada tuanku, minta sumbangan untuk akad umbi. Sebab tak dapat sokongan daripada kerajaan negeri maupun persatuan negeri sendiri. Perkara ni tak ada didedahkan pun dekat media sosial. Sebelum ni orang tak tahu. Orang kita tak minat, bang, benda-benda baik ni. Benda-benda baik ni diorang tak minat. Bila cerita tu tak ada orang nak dengar. Jadi dekat sini, kalau pandangan saya rasa the best person untuk membantu memperbetulkan, bang, apa yang dah rosak dalam bola sepak Malaysia ni adalah tuanku. Cuma cara macam mana nak propose kepada tuanku. Sebab tuanku adalah satu penghubung yang baik kepada federal.
kepada KBS. Siapa lagi nak boleh bercakap dengan diorang ni bang? Kalau kita menggunakan orang politik bang, kita tak tahu masa dia bila akan expired. Yes. Mungkin kalau kata umur panjang, 1 penggal. Kalau umur tak panjang, tebuk atap, 1/2 penggal. Kita pun baru tukar menteri. Tuanku ni sampai bila-bila dia akan jadi tuanku. Jadi pada saya, apa yang tuanku buat silap, itu adalah proses pembelajaran. Siapa yang nak buat silap bang? Kalau saya sendiri pun, saya nak semua benda perfect. Tapi kita takkan jangka benda tu berlaku di pertengahan jalan. Tapi bila ada isu, ada masalah, kita selesaikan. Itu yang saya nampak sekarang tengah diusahakan oleh tuanku. Nak dapatkan penerangan, salah dekat mana apa semua, dan pastikan benda tak berlaku di kemudian hari. Kita takkan berhenti kat sini bang, sebab kita nampak impact dia bila naturalisasi tu berlaku, ada impact tak? Macam saya cakap tadi, impact dia sebab Malaysia menang. Kalau Malaysia tak menang, benda takkan berlaku. Jadi kalau mungkin pengurusan daripada segi documentation tu yang tak betul, perbetulkan benda tu. Untuk masa akan datang, bila benda tu disusun cantik, pencarian bakat tu ada daripada luar negara apa semua, saya rasa benda tu lebih baik dan boleh kekal lama. Lepas tu baru kita cerita sekarang pasal akar umbi. Balik pada akar umbi bang, macam saya cakap tadi, tuanku adalah orang yang betul untuk menghubungkan semua persatuan, sama ada FA, pasukan liga swasta dan juga akar umbi yang melibatkan KPM ataupun KBS, duduk di bawah satu bumbung berbincang apakah perancangan sebenarnya dan pelibatan agensi-agensi kerajaan untuk membantu bola sepak ni duduk pada landasan yang betul. Macam saya cakap sebelum ni, gunakan SOP yang dah guna pakai dan berhasil. Maksud saya JDT punya blueprint. Macam dulu dekat FAM, masa zaman saya tengok pun ada kualiti yang dikeluarkan bila Harimau Muda tu ada. Ada kesinambungan player-player tu bermain. Tapi bila tiba-tiba pada satu masa, program Harimau Muda tu ditutup atas sebab, tak silap saya, bajet. Tapi kalau dibincang dengan cara yang baik, satu program yang mempunyai keputusan positif, takkan tak boleh difikirkan oleh kerajaan persekutuan untuk membantu. Dan benda tu berlaku sekarang bang. Sebelum ni pernah tak kita dengar kerajaan persatuan bagi dana kepada FAM ataupun pasukan kebangsaan? Saya rasa tak ada. Selepas penglibatan tuanku, berapa juta bang yang PM Act umumkan? 15 juta. Jadi kita tak boleh menafikan apa yang tuanku boleh buat dan apa yang tuanku boleh beri impact kepada bola sepak. Jadi benda fakta kita akan cakap betul lah. Jadi benda yang mungkin tak betul ataupun tak ada kesahihan, pada saya boleh bercakap tapi jangan keterlaluan. Dan saya juga sebenarnya tak setuju kepada sahabat-sahabat media juga, yang mana bila ada satu-satu isu ni, sama saya cakap, tak ada kesahihan. Sebab bila diorang wartawan ataupun sahabat media, diorang ni ada satu orang kata professional attitude, sikap yang profesional, berbanding pada keyboard-keyboard warrior ataupun fan-fan yang mungkin knowledge diorang tak berapa pada tahap yang baik. Dia kira etika lah. Ya, etika. Kalau kata kita nak highlight satu isu tu, boleh tak kita fikirkan dulu impact dia bang? Positif dan negatif dia. Okey, memang kalau kata satu isu tengah hot, kita letak satu tajuk yang baik. Contoh macam abang punya interview pasal lembu saya. Saya pun tak agak benda tu akan hit macam tu. Tapi bila benda tu kita letak kat situ dan kita tengok apa feedback pada orang. Kalau kata positif, positif lah benda tu. Tapi kalau benda tu negatif, dia akan jadi efek yang melarat kepada perkara lain. Bila benda tu dah jadi negatif, susah kita nak repair benda tu bang. Lagi satu dengan orang kata tahap pemikiran yang ada di kalangan saudara-saudara kita, susah kita nak betulkan benda tu. Dia bukan apa, kadang-kadang yang negatif ni engagement tinggi. Itu problem dia. Engagement tinggi, confidence level pun lebih. Tu problem dia. Tapi bila dah sedar buat kesilapan, nak reverse tu payah. Jadi macam saya cakap lah, perkara ni kita boleh ubah bang. Sikap je bang. Ubah sikap. Bang, dia macam ni tau. Dia sekarang ni ramai yang memperkatakan kemungkinan besar akan ada penggantungan untuk skuad nasional dari segi
penyertaan Asia Cup ke kelayakan Piala Dunia ke, sebab FIFA dah bagi keputusan, tinggal AFC pula lepas ni. Kalaulah betul, kalau kita tak nak, tapi kalaulah betul ada penggantungan untuk skuad kebangsaan, mungkin apa yang kita boleh buat selepas ni bang? Okey, kalau benda tu dah berlaku bang, apa yang kita boleh buat? Kita nak appeal pun dah tak boleh. Dah tamatlah cerita dia. Kita terpaksa teruskanlah dengan perancangan kita bang. Takkan, sebab penggantungan ni untuk seketika bang, bukannya seumur hidup. Jadi dalam masa penggantungan tu kita plan lah satu perkara yang baru. Contoh macam Indonesia pun pernah digantung. Sekarang level kualiti pemain dia saya rasa better. Boleh ikut apa yang diorang buat bagus bang, kita follow. Yang tak bagus kita tinggalkan, jadikan pengajaran. Jadi saya rasa Malaysia sekarang akan melalui fasa tu. Bila fasa tu berlaku, macam saya cakap, sekaranglah masa dia untuk berbincang. Mungkin perancangan sekiranya berlaku. Jangan tunggu nanti benda tu dah confirm baru nak buat. Benda tu dah lambat bang. Jadi persatuan-persatuan tak ada perancangan, pemain-pemain pun tak ada perancangan, bila digantung apa semua. Tapi saya tak pasti. Kalau FIFA gantung daripada segi undang-undang, maksud dia penglibatan antarabangsa. Tapi untuk Liga Tempatan saya rasa tak ada masalah. Jadi benda tu boleh diteruskan bang. Kita rancangkan Liga Tempatan. Kita tengok balik macam mana. Kalau macam tanya pandangan saya lebih suka okey, kalau bila jadi macam tu, kita akan balik pada zaman dulu bang. Maksud dia bila melibatkan FIFA, saya rasa pemain import pun tak boleh ada lah dalam Liga Tempatan. Tak pastilah. Kalau kata tak boleh ada, dia akan balik pada dulu lah. Kebanyakan akan jadi lokal lah. Dekat situ maksud dia fokusnya akan jadi kepada akar umbi dan menghasilkan produk-produk tempatan yang berkualiti. Sekiranya masih ada penglibatan pemain import dengan muka syarat yang ketat, saya rasa pun tak ada masalah. Cuma saya berharap macam Liga Perdana tu dikembalikan bang. Dikembalikan dengan satu model yang mana dekat situ adalah 100% adalah lokal. Kalau ada pun mungkin 1-2 saja import, pada saya memadai bang untuk merancangkan. Dan mungkin nanti dia akan timbul isu dekat sini bang. Bila Liga Perdana dan Liga Super berjumpa di FA Cup, itu akan jadi problem. Jurang daripada segi pemain import. Jadi mungkin dekat situ saya rasa boleh dibincangkan daripada segi untuk berlaku adil. Mungkin daripada segi penggunaan pemain import yang sama, ataupun benda tu tak diguna pakai ke apa, saya rasa pun tak ada masalah bang. Itu cabaran. Sebab saya yakin, sebab dalam bola sepak ni bang, kalau letakkan saya as a coach atau pengurusan, kita boleh rancang macam-macam. Tapi 11 pemain dalam padang yang akan menentukan. Tak mustahil pemain Liga Perdana boleh membuat keputusan lebih positif daripada Liga Super yang memiliki import yang ramai. Benda tu pernah berlaku bang pada JDT sendiri pun. Zaman dia kalah, tak silap saya, dengan tim Liga Perdana tu. Yang jadi isu selepas pada tu, satu keputusan yang orang kata mengejutkan lah. Tak pernah kalah, tiba-tiba kalah dengan tim yang underdog. Jadi benda ni banyak berlaku dekat luar negara sekalipun. Jadi jangan takut dengan cabaran bang. Pada saya, kalau sebelum berlawan kita dah takut bang, tak payah lawan lah. Betul tak bang? Betul lah, kan? Betul lah. Kalah sebelum berlawan, tak payah main lah. Contoh kalau nak main boxing sekalipun kan, nak berlawan ke apa, kat luar beria nak gini apa semua. Bila masuk dalam padang, bila masuk dalam ring, tak bertumbuk pun. Baik awal-awal tak payah tumbuk bang. Kita menunggu ni. Maksud dia macam tu. Dia kata lawan, kalah menang ada permainan, tapi cara nak kalah macam mana? Kalau saya sebagai jurulatih, saya pengurusan, saya akan berpuas hati walaupun kalah, tapi saya nak tengok karakter pemain tu macam mana. Bang, saya nak bawa abang balik kepada, sebab abang tadi pun 2-3 kali sentuh tentang PFAM. Satuan yang untuk play profesional kan. Just in case kalau abang ada peluang untuk berada di dalam tu, apa yang abang nak buat? Untuk PFAM abang sebab macam saya cakap, mungkin apa yang peranan yang abang nampak mungkin sekarang tak nampak, yang boleh dijelaskan. Okey, macam PFAM saya cakap itu, daripada segi apa cara ataupun prosedur diorang run persatuan tu, kita tak tahu. Mungkin ada perkara yang boleh, ada yang perkara tak boleh. Tapi daripada pandangan kita, setakat yang kita tahu, mungkin PFAM ni dia boleh memainkan satu peranan yang lebih besar daripada apa yang kita nampak sekarang. Yang kita tahu sekarang, PFAM lebih kepada isu-isu tunggakan gaji je. Yang mana benda tu tak konsisten.
Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak dibagi update. Ada kes, tapi kesudahan kes ataupun progres kes kita tak tahu. Setakat tahap mana. Jadi benda tu macam pada saya macam tak nampak impact dia. Tapi kalau PFAM ni, contohlah kita balik pada tadi kan, yang saya difahamkan, ada grant daripada FIFPro, Persatuan Pemain Profesional Dunia, kepada PFAM untuk menguruskan PFAM Malaysia. Mungkin daripada segi diorang punya maintenance dan sebagainya lah. Tetapi macam mana cara untuk diorang dapatkan duit tambahan? Duit tambahan ni maksud saya untuk membantu ataupun kebajikan kepada pemain yang sedang bermain, mungkin mengalami kecelakaan, pemain yang dah tak bermain atau diterminate serta-merta atas sebab apa. Jadi apa yang PFAM boleh buat untuk mereka ni? Takkan PFAM ni hanya tertumpu kepada pemain profesional yang sedang bermain yang aktif. Kalau itu function dia, pada saya tak ada guna persatuan pemain ni. Takkan kita perlu tubuhkan pula persatuan bekas pemain. Apa yang diorang boleh buat? Tak berapa kuat. Jadi kalau kata ada pun persatuan bekas pemain, tapi dia duduk bersama-sama dengan pemain profesional, PFAM ni, saya rasa dia akan lebih kuat. Dan dia bekerjasama pula, macam PFAM sekarang, ada hubungan yang baik dengan FAM, dengan PJBM, Persatuan Jurulatih. Jadi untuk buat perkara ni bang, sepatutnya macam PFAM, dia boleh mengolahkan lagi satu pendapatan tambahan. Pada saya, pemain yang sedang bermain, yang mempunyai pendapatan, membantu pemain yang tak ada pendapatan. Pandangan saya macam ni. Kenapa tidak setiap pemain profesional yang bermain, kita wujudkan macam satu orang kata keahlian aktif, di mana diorang berpendapatan, diorang ada kontrak apa semua, yuran tahunan yang diwajibkan untuk kos. Ini kos tambahan tau, bukan kata kos operasi PFM, sebab diorang dah ada sumbangan, diorang dah ada income dekat situ. Ini adalah untuk menambah, mungkin kita boleh cakap dia tubuhkan satu koperasi ya bang. Okey, koperasi untuk menambah pendapatan, untuk membantu bekas-bekas pemain atau pemain yang kecelakaan, kebajikan saya cakap macam tadi. Bila pemain-pemain yang sedang bermain ni, cakap lah bang, macam renew rotek kereta lah bang. Tiap-tiap tahun nak jalan kena ada rotek. Jadi setiap pemain ni yang dah confirm register pun semua, diorang kena bayar keahlian kepada PFAM. Setahun sekali kan? Setahun sekali bang. Berapa nilainya saya rasa kalau kata 500 pada saya pun tak mahal. Jadi daripada duit tu nanti yang akan digunakan untuk kebajikan. Mungkin ada bekas-bekas pemain yang tak ada pendapatan kecelakaan. Ataupun ada bekas-bekas pemain yang kita tengok ada kualiti sebagai jurulatih. PR dia bagus, cara penyampaian dia bagus, tapi tak ada kemampuan sebab simpanan mungkin tak ada. Saya cakap ni sebab saya melalui fasa ni bang. Sebab kawan-kawan ni datang berjumpa kita, nak pinjam duit, nak buat makan. Lepas tu dia tanya pula macam mana dia nak jadi coaches apa semua. Dengan kos kursus jurulatih pun semakin lama semakin meningkat. Dekat sini saya rasa PFAM boleh main peranan. Dengan adanya yuran-yuran daripada pemain-pemain yang sedang bermain, boleh digunakan. Dan berbincang pula dengan PFAM, mungkin dengan FAM mungkin boleh dapat waive kos tu. Mungkin boleh dapat pula daripada sponsorship daripada penaja, daripada segi tempat khusus latihan untuk membantu mereka ni. Sebab macam saya cakap tadi, untuk lahirkan satu kualiti jurulatih yang baik ni, datangnya daripada bekas pemain sebenarnya. Dengan dicampur dengan jurulatih-jurulatih ataupun orang-orang yang berpelajaran tinggi untuk menghasilkan satu barisan kejuruteraan yang baik lah. Jadi dekat situ yang saya tengok PFAM boleh mulakan. Ataupun sekiranya ada lebihan, tak semua duit dipakai. Kos guaman, PFAM saya difahamkan ada guam sendiri. Jadi tak perlu ada kos guaman di situ. Lebihan duit tu mungkin boleh dibuatkan satu bisnes perniagaan. Bekas pemain yang mungkin tak ada kebolehan untuk mengajar ke apa, sama ada dia set upkan satu kelab bola sepak bekas pemain
yang dikelola oleh PFM, under koperasi PFM. Sebab dekat situ ada yuran pembayaran daripada pemain ataupun bisnes perniagaan lain. Kita jangan ambil perkara yang orang kata besar lah bang. Mungkin niaga burger. Takkan bekas pemain bola tak boleh masak burger bang. Paling tidak pun dia boleh masak telur. Lebih kurang masak burger je lah. Atas pen je. Kita bagi kursus pada diorang. Meniaga kat kampung-kampung diorang. Tak perlu sampai kat kampung diorang bang. Sebab bekas pemain ni atau seorang yang pernah bermain bola sepak, diorang ni adalah idola anak muda bang. Macam saya sendiri bang. Kalau saya pernah meniaga nasi bungkus kat kampung saya bang. Nasi bajet RM5 je bang. Saya boleh buat sale sampai 2-3 ribu. Sebab apa? Sebab budak-budak sekolah bang. Rumah apa, saya ingat jauh. Lebih kurang 3 kilometer nak datang kedai saya. Datang ajak mak dia nak beli nasi ni. Lepas tu nak ambil bergambar. Jadi apa nama kelebihan tu ada bang. Cuma kena tahu kat mana nak pakai. Jadi kalau kata dengan bukan tak ada orang jual nasi lemak berjaya bang. Kaya raya bang. Ayam goreng. Ada. Cuma macam mana cara nak mengurus dia. Tapi bila PFM yang menguruskan, dia orang adalah satu badan korporat. Ada lawyer, mungkin boleh dapat satu advice daripada accountant untuk menguruskan perniagaan, atau mungkin boleh JV dengan satu businessman yang dah ada model perniagaan yang baik, bekerjasama dengan mereka. Sebab dalam setiap perkara ni tak semua kita boleh buat sendiri bang. Mesti ada tim yang perlu membantu untuk kita melangkah pergi lebih jauh. Jadi kena pilih pemain yang betul dalam satu-satu tim tu. Itu pandangan saya lah bang. Wah. Tapi ini bagi saya, itu bukan pandangan menembak. Itu lebih kepada kritikan membina yang banyak positifnya yang boleh diambil. Terpulang kepada pihak yang disebut tu lah nak terima sebagai apa. Abang, satu lagi selas lah sebelum kita menutup ni kan. Kalau macam tadi dari awal pun kita cakap, kalau benda negatif tu memang banyak lah sambutan, orang bercakap kan. Tapi bila kita nak menegur, cakap benda betul, kadang-kadang ada pihak yang tak menerima. Ini secara general untuk industri bola sepak kita bang. Mentaliti kita dari penyokong, dari persatuan ni, apa yang abang harapkan diorang ni berubah bang? Macam gini bang, disebabkan satu isu besar yang macam sekarang pasal pembasuhan dokumen ni, saya rasa benda ni yang perlu kita ambil iktibar. Sebab macam awak cakap lah, yang benda kita takut kemungkinan kalau kata pasukan kebangsaan digantung daripada Liga Antarabangsa, apa sebenarnya yang kita akan buat. Jadi kita perlu balik pada akar umbi apa semua untuk memperbetulkan perkara tu. Jadi boleh tak sekiranya kita cuba duduk muhasabah diri sendiri, cuba fikirkan apa yang saya cakap ni ada betul ke atau ada tidaknya. Ini saya bagi daripada pandangan peribadi saya, sebab saya tak ada kepentingan maupun dengan tuanku ataupun dengan sesiapa. Sebab saya cuba nak perbetulkan atau menegur perkara yang saya rasa tak betul. Jadi masing-masing dengan fikiran yang waras, cuba fikir secara baik. Kita bermula dengan satu perkara yang positif. Macam saya cakap tadi. Bagi sokongan kepada tuanku untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan bagi komen-komen yang positif. Kalau kata saya cakap bang, daripada komen-komen yang ada kat situ, semua minta tuanku membantu pula akar umbi. Apa perancangan tuanku kepada akar umbi? Kalau perkara terjadi apa semua, tuanku akan fikir perkara ni bang. Tak mungkin dia akan tidur lena kalau perkara tu sentiasa viral tanya apa peranan tuanku untuk membantu akar umbi di setiap negeri. Bukan kata untuk sesetengah kawasan saja. Dia melibatkan satu Malaysia punya akar umbi. Tuanku akan cuba bantu. Macam saya cakap tadi, tuanku ada kelebihan dekat situ. Jadi berikan komen yang baik dan sokongan yang baik kepada tuanku untuk melalui fasa ni. Sebab tak ada orang pernah lalui perkara ni bang. Jadi kalau kata orang-orang biasa bang, yang bukan fighter, takkan boleh melalui perkara ni. Dan nak melalui perkara ni pun bukan kata mudah. Dan perlukan satu pemikiran yang sangat-sangat orang kata taktikal, yang betul-betul tajam. Dan kita boleh kata benda tu kalau kata pergi pun perlu solid. Perlu ambil kira pandangan daripada pelbagai sudut. Yang daripada profesional, berkaitan undang-undang. Benda ni semua kalau kata diambil tindakan, sesuatu yang akan diambil, perlu tengok apa impact, apa yang akan terjadi dan apa yang akan
dilakukan sekiranya perkara itu berlaku. Jadi kita tak boleh tunggu sesuatu perkara berlaku baru kita buat next step. Pada saya lebih baik untuk menyediakan 2-3 plan A, B, C. Sekiranya sesuatu berlaku, tak boleh A, kita pergi B, B tak pergi C. Macam mana pun mesti ada jalan keluar bang. Tak ada masalah kat dunia ni yang tak ada penyelesaian. Cuma cara kita nak menangani masalah tu macam mana. Jadi pada saya cuba bersikap terbuka. Kita tengok balik apa yang positif, apa yang dah dibuat, apa yang dah disumbang. Perkara tu kita tak boleh nafikan. Apa yang dah ditunjukkan, memang tak ada orang lain saya rasa boleh buat. Abang pernah dengar ke sebelum ni final kalah 2 lebih daripada 2-0? Susah. Jadi perkara tu sekarang tengah berlaku bang. Nak cerita apa lagi kalau kata maksud saya cakap kualiti yang ada tu hanya terhasil daripada kerja keras yang dilakukan atau perancangan yang baik. Tak ada benda yang kata kita, contoh saya order, okey. Contohlah bos kata aku nak menang 5-0. Korang nak buat apa, korang punya pasal, aku tahu 5-0. Tak akan terjadi bang. Mesti tu kata aku nak 5-0, aku nak korang training macam ni, training macam orang gila. Kalau kau training lebih kurang apa semua, result takkan keluar. Tapi kalau kau training macam orang gila, result tu akan gila. Di zaman sekarang ni tak macam dulu bang. Jadi apa yang keputusan yang keluar tu bergantung kepada hasil kerja ataupun perancangan yang baik. Tak ada shortcut. Prosedur tu ada. Nak mempercepatkan tu mungkin. Ya. Mengikut saluran yang ada. Okay. Terima kasih. Bekas pemain profesional kita, Abang Nazri Ahmad, kerana berkongsi ilmu. Saya sendiri pun banyak belajar ni. Start daripada perniagaan, positive thinking, macam-macam lagi lah saya dapat. Minta halal ilmu, bang. Baik bang. Yang paling saya suka pesanan untuk player-player yang sedang bermain tu tentang kepentingan untuk merancang masa depan dan kehidupan selepas karier. Sekali lagi, terima kasih Abang Nazri Ahmad kerana sudi bersama kami di Harimau Malaya. And kalau ada apa-apa, kita boleh call Roger lagi kan? Boleh bang, no problem. Lepas ni saya rasa kalau jumpa kita kat tempat lain pula. Ada surprise lagi ni. So, terima kasih kepada semua yang follow video ni sampai habis. Harap korang pun dapat manfaat juga dan kita akan selalu kongsi konten-konten macam ni. Kita nak bagi manfaat dan bagi ilmu juga untuk korang semua. Okay, terima kasih. So, jumpa lagi untuk konten-konten menarik seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.